Kelantan mencatat pencapaian membanggakan apabila berjaya mengungguli keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2024 dengan purata nilai grade keseluruhan PNGK 3.00 sekaligus mengatasi purata nasional sebanyak 2.85. Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kelantan, Muhammad Hassani Hashim berkata, seramai 123 calon STPM 2024 di Kelantan mendapat PNGK 4.0 berbanding 90 calon pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah tersebut, seramai 56 orang calon memperoleh semua A bagi 5 mata pelajaran yang didudukinya dan PNJK-nya ialah 4.0. Manakala 67 orang calon lagi memperoleh 4A dan PNJK-nya 4.0 daripada 4 mata pelajaran yang diambilnya. Sebanyak 50 buah sekolah daripada 60 buah sekolah kerajaan di negeri Kelantan telah berjaya mencapai keputusan kelulusan 100% dalam peperiksaan STPM pada tahun 2024 yang lalu. Manakala 10 buah sekolah lagi, pencapaiannya ialah 95% ke atas. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis pengumuman keputusan peperiksaan STPM tahun 2024 di Bilik Mesyuarat Bunga Raya JPN Tunjong di sini. Katanya antara sekolah yang mencapai kelulusan penuh adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Panglima Raja Pasir Mas dengan grade purata sekolah GPS 3.43, SMK Datuk Ahmad Mahir 3.43, diikuti SMK Pengkalan Cepa 1, 3.41 dan lain-lain. Sebanyak 3,782 calon telah mendaftar STPM 2024 bagi negeri Kelantan. Berbanding dengan tahun 2023, seramai 4,030 calon. Bilangan calon yang menduduki peperiksaan STPM 2024 pula seramai 3,605 calon berbanding dengan tahun 2023 seramai 3,777 calon. Manakala calon persendirian mendaftar STPM 2024 adalah seramai 7 orang berbanding 9 orang pada tahun 2023. Peratus kelulusan keseluruhan calon STPM tahun 2024 ialah 99.64% atau 3,592 orang calon berbanding dengan peratus kelulusan tahun 2023 iaitu 99.39% atau 3,754 orang calon. Dan ini menunjukkan peningkatan sebanyak 0.25%. Sementara itu, calon yang mendapat kelulusan 4 dan 5 prinsipal pada tahun 2024 adalah 85.29% atau 3,072 calon berbanding pencapaian peringkat nasional iaitu 76.72% atau 31,729 calon. Tambahnya, seramai 4 calon STPM 2024 dari negeri ini telah menerima anugerah pelajar terbaik peringkat nasional daripada Majlis Peperiksaan Malaysia iaitu Nur Amalina Osman, Nur Najwa Syafina Muhammad Rizwan dan Muhammad Irham Mazlan masing-masing dari SMK Tengku Panglima Raja Pasir Mas serta Ahmad Hakimi Sharifuddin dari SMK Sri Aman Pasir Putih. Nur Atira Azman bersama juru kamera Izzah Zaki, Berita iMedical TV.